Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebelum saya bertanyakan soalan, saya nak minta Puan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, baik. Nama saya Puan Nur Syamimi. Boleh panggil Puan Syamimi lah. Saya berumur 32 tahun dan saya mempunyai anak berumur 8 tahun yang sekarang tengah sekolah rendah. Okey, baiklah Puan Mimi. Saya nak tanya beberapa soalan, iaitu soalan pertama. Pada pandangan Puan Mimi, bagaimanakah latar belakang keluarga mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan anak Puan Mimi di sekolah? Okey, pada pandangan saya, latar belakang keluarga ni memang mempengaruhi pembelajaran anak dekat sekolah. Okey, kalau ibu bapa tu mempunyai masa dan mampu beli buku latihan tambahan ataupun hantar anak ke tuition, jadi anak-anak ni akan lebih mudah faham dalam pelajaran mereka. Namun begitu, walaupun ada ibu bapa yang sibuk bekerja, mereka tetap bagi sokongan moral ke anak-anak mereka ni supaya anak mereka ni terus berusaha untuk belajar. Oh, okey, baiklah. Jadi soalan yang kedua, adakah Puan Mimi melihat sebarang perbezaan peluang ataupun layanan terhadap murid daripada latar belakang keluarga yang berbeza? Okay, bagi saya pihak sekolah ni dia bagi layanan yang sama je dekat semua murid. Okey, namun begitu dari segi peluang pembelajaran ni mungkin berbeza sikit lah sebab ada murid yang dapat lebih sokongan kat rumah macam dia pergi tuition tu kan. Jadi perkara ni sedikit sebanyak mempengaruhi pencapaian mereka dekat sekolah. Oh, okey. Jadi soalan yang ketiga pula, bagaimanakah pengaruh budaya sekolah terhadap sikap, tingkah laku dan pergaulan anak Puan Mimi di sekolah? Budaya sekolah ni beri pengaruh yang besar terhadap sikap dan juga tingkah laku anak sendiri. Melalui peraturan sekolah serta bimbingan guru, anak belajar menghormati orang lain, bekerjasama dengan rakan, mematuhi disiplin. Okey, jadi aktiviti sekolah macam co-curriculum dan program-program tertentu ni boleh bantu anak jadi lebih yakin untuk berhadapan dengan orang dan juga mudah bergaul dengan rakan-rakan. Oh, okey. Jadi soalan yang keempat adalah sejauh manakah hubungan dan kerjasama antara pihak sekolah dengan ibu bapa yang boleh membantu perkembangan sosial budaya anak Puan Mimi? Bagi saya lah, hubungan yang baik antara sekolah dengan ibu bapa ni memang penting untuk perkembangan anak tu sendiri. Jadi apabila ibu bapa ni sentiasa berhubung dengan guru, nak tahu perkembangan anak mereka kat sekolah, mereka dapat memberi sokongan yang lebih baik lah dekat rumah. Jadi kerjasama ni juga membantu sikap positif serta meningkatkan motivasi anak untuk lebih rajin belajar. Okey, jadi Puan Mimi, ni soalan yang terakhir. Apakah cadangan Puan Mimi untuk nak bantu sekolah supaya boleh mengurangkan jurang sosial dan menyokong perkembangan murid terutamanya anak Puan Mimi? Pada pandangan saya, pihak sekolah boleh sediakan lebih banyak program sokongan seperti kelas tambahan ataupun bantuan pelajaran untuk murid-murid yang lebih memerlukan. Selain itu, kerjasama antara sekolah dengan ibu bapa ni juga perlu diperkukuhkanlah supaya murid mendapat pembelajaran yang sama. Tak kira lah latar belakang keluarga mereka. Itu bagi pendapat saya lah. Okey, baiklah. Terima kasih Puan Mimi sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual hari ini. Okey, sama-sama.